Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Nah, kita video yang kali kedua. Tadi Farah buat video. Kita buka hadiah anak Farah kan, waktu birthday dia dengan Linda dia. Lepas tu Farah bawa anak pusing-pusing. Lepas tu suami Farah kata, bawalah anak pergi Tuiko kan. Tuiko, sebab anak Farah dia suka pergi sana. Tuiko mesti DIY, tempat dia sukalah. Tudung dah tukar. Sebab tudung ni mudah cotton, yang tadi tu licin. Farah tukar. Tapi baju semua yang sama, cuma pakai ni dengan tukar tudung. Tapi hari yang sama. Okey, Farah pergi Tuiko tadi. Lepas tu Farah nak tunjuk Farah beli apa. Tak ada apa sangat lah. Farah tunjuk mainan anak Farah dulu. Ini beli ni. Nampak? Beli ni. Ni anak Farah yang pilih. Mungkin sebab warna ni dia nampak macam merah ke oren ke. Lepas tu balik excited lah, dalam kereta pun nak minta buka. Balik baru Farah buka kan. Tak ada bunyi apa-apa pun. Dia sekadar tali ni, tak ada letak bateri untuk ada music ke, tak ada. Last dah buka, dia tengok dekat dalam katil dia. Lepas tu dah letak tepi dah. Maknanya dia tak berminat lah. Dia dah letak tepi. Okey, yang ni Farah tunjuk ni dulu. Sebab yang ni anak Farah suka tu. Dia tengah menjerit kat bilik dengan ayah dia. Dah ketuk pintu. Sebab dia nak mainan ni. Mainan ni dah buka. Ni mainan ni Farah yang nampak. Farah terus ambil. Sebab Farah tengok ada stroller. Farah memang tak boleh tengok stroller. Stroller mainan pun tak boleh. Tak tahulah, memang daripada kecil Farah obses barang baby tau. Barang baby Farah paling obses adalah buaian baby. Dan antaranya stroller dan lain-lain barang baby. Dulu sebelum Farah ada anak, Farah suka collect botol-botol susu. Botol-botol susu baby. Daripada sebelum kahwin kot. Sampailah dah kahwin pun macam tu juga. Sekali lambat nak dapat anak kan. Botol-botol yang Farah beli tu, dia dalam keadaan baik lagi. Akhirnya anak Farah pakai. Yang Farah memang tak boleh. Kejap ada orang call. Mana tadi? Memang Farah tak boleh. Stroller mainan ke, stroller yang betul-betul ke, memang Farah tak boleh tengok. Kalau Farah pergi kedai barang baby kan, walaupun Farah tak beli, memang daripada dulu lah akan suka bilik stroller, bilik buaian, barang buaian macam kain buaian baby ke. Tak tahu ni, memang Farah daripada kecil. Daripada kecil Farah memang suka barang baby. Bayangkan dulu Farah waktu kecil, orang dulu-dulu tak semua yang mampu beli buaian yang besi tu kan. Macam rumah Farah, adik bongsu Farah, buaian dia rumah kampung papan. Mana-mana pun kita nak buat buaian, guna tali tu, lepas tu spring tu kita boleh buatkan. Macam rumah kampung Farah dulu besar. Dia ada bahagian bawah, bahagian atas, lepas tu bahagian serambi. Semua tempat tu Farah mesti ada buaian, satu buaian. Farah memang daripada kecil obses barang buaian. Barang baby. Antaranya buaian, stroller. Itu paling Farah obses. Lepas tu barang baby yang lain ke belakang. Yang pertama stroller, buaian. Tak tahu sampai sekarang, macam balik cerita kat kampung tu, dekat belah bawah ada dua buaian. Sebelah dapur, sebelah ruang tamu. Dekat atas, rumah kampung dulu, dia ada bahagian tengah. Lepas tu ada satu bilik pun ada buaian. Farah buat tau. Bayangkan umur Farah belum 10 tahun. Farah panjat, Farah ikat sendiri tali, letak spring, letak yang untuk kain buai yang bentuk tiga segi tu. Lepas tu letak kain buai. Kain buai dulu pakai kain batik je. Farah bantai ni pakai kain batik arwah mayang. Sebab arwah mayang dia jarang, dia banyak kain batik. Orang datang melawat, datang ziarah, selalu dia dapat kain batik. Lepas tu bahagian serambi pun ada buaian baby. Tu pun Farah yang buat. Korang bayangkan umur Farah tak sampai 20 tahun, 10 tahun Farah buat buaian. Tapi kukuh, Farah belajar daripada siapa ikatan tu Farah tak ingat. Lepas tu yang Farah ingat pasal buaian tu, kalau Umi Farah dulu-dulu adik bongsu tak boleh nak bawa, takut dia melagam nak pergi kerja kahwin, Umi Farah akan suruh Farah bawa naik atas lah. Naik atas Rambi. Ada siap-siap semua, dia pergi kerja kahwin. Farah masukkan adik dalam buaian lah. Mana-mana lah, asalkan belah atas, kat Rambi ke, dekat tengah tu ke. Tapi walaupun Farah umur belum 10 tahun, arwah yang ada lah, bukan Farah jaga adik Farah tu seorang diri. Arwah yang Farah kuat, masih kuat lagi. Waktu tu, itulah panjang cerita kalau barang baby ni. Untuk pengetahuan korang, Farah memang obses. Korang ada tak obses macam Farah? Obses barang baby. Kalau
tengok tadi. Stroller ke kan? Allah, dah ada dah tapi nak beli lagi. Kat rumah ni sampai berapa ada stroller? Ada 3. Ada 3 stroller. Satu pakcik hadiahkan. Pakcik dengan makcik sebelah suami lah hadiahkan untuk anak Yang dua lagi tu sendiri punya lah. Itulah cerita pasal ni. Farah memang tak boleh. Yang mainan punya, yang betul-betul punya memang obses. Obses barang baby. Yang siapa obses barang baby, tahulah. Setakat ni Farah tak pernah jumpa lagi kawan ke, kenalan ke yang sama-sama ada obses barang baby ni. Belum lagi. Korang ada? Lepas tu yang lain mainan ada lagi tapi belah bawah. Farah jumpa ni. Untuk apa korang? Boleh pelbagai guna. Dua ni RM2.60. Dia punya plastik tebal tau. Tebal. Jenama apa? Kasa. Comel lah. Memang comel lah. Beli sebab comel lah. Barakallah. RM2.60 dapat 2 tu. Sekejap Tapi korang ni boleh hilang tau. Kalau korang nak hilangkan dia, letak air panas ke apa tak kat dalam ni, ataupun korang sira dekat sini, dia boleh hilang. Sebab dia comel. Lepas tu dia Farah test nak buka dia, nampak kedap. Korang boleh juga nak buat letak garam ke, bahan perasa ke. Tadi ada juga untuk letak bahan perasa warna putih. Comel. Barakallah. Lepas tu Farah beli ni apa ni? Transparent display storage box. Lama dah Farah cari ni, tak ada stok je. Korang boleh letak mainan korang yang comel-comel. Ni Farah nak letak barang anak Farah. Didi and friend dia, mama dia dengan Nenda dia belikan kek dia hari tu. Kek dia bertemakan Didi and Friends. Nak cuba letak kat sini. Rasa muat. Cari yang kecil sikit. Tak ada. Ada tapi dia tak putih. Dia kuning. Nanti banyak warna pening. Buka lah kan. Dah lama dah benda alam ni viral. Tapi Farah beli bukan sebab viral. Tak semua benda viral Farah suka beli. Farah suka benda tu bila kita tengok tak viral pun, tapi benda yang kita suka. Benda viral tapi kita tak minat pun, kita tak nak beli juga. Farah bukan jenis ikut viral lah. Mana kita suka kita beli. Tapi yang ni diorang kata sangat berbaloi. Sebab kalau nak beli dekat luar mahal. Dan ni diorang kata selalu habis stok. Macam ni. Macam ni. Tadi banyak stok. Tadi Farah pergi tu ikut Tanjung Minyak Melaka. Hari tu Farah pergi Sungai Udang. Cantik korang. Tapi kalau korang nak beli, korang pilih sikit lah. Sebab kat depan ni macam ni. Tak cantik kan? Farah tak check betul-betul lah ni. Tak kemas lah. Nanti kan bila macam ni, kalau korang nak beli, korang check betul-betul. Okay? Nampak tak? Nampak? Biar dia transparent cantik je. Lepas tu dia ada bagi ni. Macam pelekat ke apa. Untuk apa? Sebab Farah tak pernah. Mungkin nak letak mainan tu supaya tak bergerak. Kita letak bulat-bulat ni dekat tempat mainan ni kita nak letak ni, supaya kita angkat ke apa, nak lap ke apa, tak jatuh. Mungkin. Ataupun korang pernah guna, cuba komen. Betul tak? Itu antara. Lepas tu nak kata apa? Farah beli sebab ada ni daun sop ke apa ni, daun ketumbar ke apa ni, daun-daun masakan. Kita boleh simpan dalam ni supaya kalau kita siap-siap potong, kita simpan dia boleh tahan lama. Satu set ni RM2.60. Ada 3. 1, 2, 3. Tinggal satu ni je korang. Lepas tu Farah check keadaan dia okey tak.
Kalau tinggal satu pecah pun murah, tapi pecah buat apa kan. Tapi dia okey, Farah ambil. Comel, barakallah. Korang boleh pelbagai guna, bukan untuk letak daun sup, daun ketumbar, daun bawang saja. Korang boleh. 4. Ada 4. RM2.60 ada 4 siap tutup. Macam mana tadi Farah kata? Boleh pelbagai guna. Ada 4. Excited. Ada 4. Korang boleh pelbagai guna. Letak makanan anak korang pun boleh. Nama apa? Kasar korang. Tutup dia comel. Dia tak ada tulis-tulis apa-apa, tak ada print. Tak ada print apa-apa. Tangan Farah kalau korang nampak gigil, penat. Farah tak boleh banyak sangat. Tak boleh lasak. Nanti boleh kena apa? Kena serang asma. Sampai yang kata kena serangan asma, padam rupanya. Dah cakap bebel. Dah bebel punya bebel, padam. Tadi Farah waktu last tadi Farah tunjuk ni. Lepas tu dipadam. Ni apa ni? Farah beli apa tadi? Ni Farah dah tunjuk kan? Ni kot, sampai kat sini kot. Ni. Pernah dia cakap banyak. Ni Farah ni kali kedua Farah beli dekat Twiko RM60, tapi baik. Farah suka pakai ni untuk lapis ikan bilis. Dia okey. Baik. Ni Farah dah buka dah plastik dia. Tadi punya nama bebel rupanya video dah dah terpadam sebab space handphone Farah dah penuh. Ni ingat tak Farah ada beli yang apa? Rainbow staking tower. Hari tu kat Twiko. Ni nampak? Ni bulat, yang ni 3 segi. Ni yang Farah bebel ni. Hari tu Farah ada beli yang 3 segi tu, warna-warni cantik. Ni korang jangan bagi anak korang main seorang. Kalau korang ada dekat depan dia, main dengan dia orang. Maksudnya korang perhatikan untuk dia main. Korang jangan terleka main handphone ke apa. Kena sentiasa perhati. Walaupun dia tumpul, kita khawatir anak melompat-lompat. Budak kecil tak tahu apa-apa kan. Takut dia melompat-lompat, terjatuh kat sini. Kena kepala, mata, mulut, perut dan mana-mana tempat, bahaya. Boleh mencederakan. Sangat bahaya. Walaupun dia kata umur berapa tahun ke atas, better korang kena sentiasa alert, sentiasa perhatikan. Lepas tu dia punya bulat-bulat paling atas, macam anak Farah, atas 2, tak boleh bagi dia sebab muat untuk masuk mulut dia. Walaupun anak kita dah besar 3 tahun, dia dah bijak, tapi kita tak tahu anak-anak ni dia meneroka semua benda, dia nak cuba. Tengah belajar, tengah pandai, takut dia masuk mulut. Kadang kita ni terleka, walaupun depan dia kita tengok handphone. Handphone ni kan berhantu, diri sendiri yang sebenarnya tak pandai kawan. Bahaya kalau kita terlepas pandang. Hati-hati. Kalau rasa benda tu tak perlu, dulu tunggu dia besar. Tunggu dia lebih bijak baru bagi, simpan dulu. Yang ni pun sama. Walaupun dia pendek, dia tumpul, pun korang kena sentiasa perhatikan. Walaupun orang kata tak ada benda lah, tapi korang bayangkan kalau dia terduduk dekat sini, dia terjatuh, terkena sini, kepala, perut, bayangkan. Walaupun benda tumpul, kita pun kalau terpijak, sakit tak sakit? Kan? Kalau kita suka sekalipun, kita simpan, tunggu dia besar. Tak apa. Kecuali kalau korang memang jenis, kalau bersama dengan anak, main dengan dia, tak lepas pandang, tak main handphone. Tu bagus, tu boleh. Tapi jangan bagi dia main sendiri. Walaupun kita tahu dia bijak, dia tahu, dia tak pernah masuk mulut. Jangan. Sebab dia tak tahu apa-apa. Tak boleh marah dia. Ni pun sama, okey? Cuma bentuk dia lain. Ni petak. Okey, lepas tu ini yang last. Ini dustbin. Tu sampah kecil je. Tapi Farah macam tak tahulah nak guna untuk apa. Rasa macam Farah nak guna untuk basuh baju anak Farah. Macam baju budak-budak kan kecil je kan. Kadang kita basuh tak banyak. Jadi mungkin nak buat untuk basuh baju je. Ataupun untuk buang pensel dia sementara. Farah tak suka sebenarnya. Farah suka tong sampah yang bertutup.
supaya bau tak keluar. Farah suka macam tu, tapi tak tahulah untuk guna apa ni. Kita boleh pelbagai gunakan walaupun dia kata ni dustbin. Comel. Okey, dah tu je. Ni Farah dah tunjuk kat korang kan. Ada Farah dah menjerit dia nak mainan dia. Korang. Tadi lupa nak tunjuk korang. Salah satunya kenapa Farah suka sangat mainan ni, yang stroller ni. Selain daripada obses, dia sama juga macam basikal yang Farah beli dekat tu Eco tu, dia tak kejung korang. Tengok tu roda dia bergerak. Ni meja Farah ni dia licin. Dia bergerak korang. Ni stroller kan, untuk letak baby kan. Ni stroller. Kalau ada baby kecil tu boleh letak dalam ni. Tengok, roda dia bergerak, dia tak kejung. Lepas tu material dia baik tau. Dia macam agak tebal. RM2.60 dapat yang tadi Farah tunjuk video-video tu. Tengok tu. Suka sangat korang. Ya Allah, comel, barakallah. Okey. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa berselawat.